Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi minggu ni kita tak belajar tajuk baru, tetapi kita akan menjalankan penilaian tentang tajuk yang telah kita tamat belajar. Untuk tajuk ini, kita telah habis belajar berkenaan dengan sumber tenaga dan jenis-jenis tenaga. Perkara yang terakhir yang telah kita bincangkan tempoh hari adalah berkenaan dengan perubahan tenaga. Jadi minggu ni kita nak wrap up tentang semua apa yang telah kita belajar dan kita nak lihat berapa banyak kefahaman anda tentang tajuk ini. Jadi kita akan melihat kepada tugasan di buku Practice Go muka surat 59 dan 60. Dua helai ini adalah tugasan untuk seminggu yang perlu anda lakukan. Dan cikgu akan lihat betapa berkesannya pelajaran kita untuk tajuk ini. Jadi kita nak bincangkan, kita lihat dulu soalan nombor 1. Raja 1 menunjukkan sejenis sumber tenaga. Antara berikut yang manakah betul berkaitan dengan sumber tenaga di atas? Ini merupakan sumber tenaga yang dikenali sebagai nuklear. Jadi, berdasarkan pilihan jawapan A, B, C dan D, yang mana yang sesuai untuk kita jadikan sebagai jawapan yang betul berdasarkan dengan sumber tenaga yang digambarkan pada Raja 1. Jadi, Raja nombor 1 ini adalah sumber tenaga nuklear. Jadi, yang mana sesuai untuk dijadikan jawapan. Yang kedua pula ialah antara berikut yang manakah tergolong dalam kumpulan bentuk tenaga. Bentuk tenaga. Itu adalah kunci kepada bentuk tenaga. Dalam perbincangan tenaga ini, ada dua bahagian yang kita bincangkan. Yang pertama adalah sumber tenaga. Sumber tenaga merujuk kepada punca tenaga tersebut. Dan yang kedua, kita belajar kepada bentuk tenaga. Jadi, sumber tenaga adalah perkara lain kalau kita bandingkan dengan bentuk tenaga. Jadi, jangan kita keliru antara dua benda ni. Soalan ni tanya bentuk tenaga. Jangan anda keliru dengan apa benda ni, sumber tenaga. Jadi sumber tenaga ni kita ada matahari, kita ada sumber tenaga angin, kita ada sumber tenaga ombak dan macam-macam lagi lah, biogeosim dan sebagainya. Tapi bentuk tenaga ni adalah tenaga yang kita perolehi daripada sumber tenaga tersebut. Jadi ada A, B, C dan D, yang mana yang adalah berikut bentuk tenaga. Okey, baik. Yang ketiga, soalannya ialah Raja 2 menunjukkan sejenis alat yang menggunakan sumber tenaga matahari. Jadi ini matahari, kemudian dia tukarkan sumber tenaga matahari ini menggunakan sesuatu alat. Yang macam cermin hitam ni. Jadi apakah kegunaan alat di atas? A, B, C dan D, pilih yang mana sesuai berikutan dengan nak ubah tenaga daripada matahari kepada tenaga yang kita boleh gunakan dalam hidupan harian kita. Jadi ada A, B, C atau D, pilihlah yang mana sesuai. Okay, kita pergi soalan nombor 4. Antara berikut, rajah yang manakah menunjukkan perubahan tenaga keupayaan kepada kinetik? Keupayaan ni adalah berkenaan dengan tenaga yang anjal, yang kenyal. Seperti getah, spring, span kepada tenaga kinetik. Tenaga kinetik ni pula adalah tenaga yang boleh bergerak. Jadi di antara A, B, C dan D, yang mana datang daripada sesuatu yang kenyal dan kemudiannya boleh bergerak. Jadi saya nampak jawapan ni. Nanti awak pilih yang mana sesuai. Okey, soalan nombor 5. Apakah yang dimaksudkan dengan tenaga yang tidak boleh dibaharui? Tenaga yang tidak boleh dibaharui ini, kita dah belajar dah tempoh hari, adalah tenaga yang tidak boleh dihasilkan balik. Kalau dia habis terus. Jadi yang mana jawapan yang sesuai? A, B, C atau D? 6. Penyataan manakah yang menerangkan bahan api fosil? Telah juga kita bincangkan bahan api fosil ini datang daripada tumbuhan dan haiwan yang telah mati berjuta-juta tahun dahulu.
Jadi apabila haiwan ini mati dan termendap di dalam tanah selama berjuta-juta tahun, dia mereput dan menghasilkan bahan api. Ada 3 bahan api yang datang daripada bahan api fosil ini. Yang pertamanya arang batu. Yang keduanya petroleum. Dan yang ketiganya gas asli. Gas asli ni yang kita gunakan dekat dapur untuk memasak. Itu gas asli. Jadi antara pilihan A, B, C dan D, yang mana sesuai untuk soalan tersebut. Yang ketujuh pula adalah antara berikut yang manakah merujuk kepada nuklear. Nuklear ni tadi dia berkait dengan soalan nombor 1 tadi. Adalah satu tenaga yang dihasilkan daripada radiasi logam, plutonium dan uranium. Jangan ditanya lebih-lebih macam mana rupa uranium ataupun plutonium tu. Cukuplah awak sekadar tahu dia adalah logam yang berradiasi mengeluarkan tenaga untuk kegunaan manusia. Tapi tenaga tu bahaya kerana dia boleh mencemarkan alam sekitar dan merosakkan sel manusia. Jadi yang mana yang sesuai merujuk kepada nuklear? Adakah A, B, C ataupun D? Okey, baik. Ini adalah 7 soalan yang perlu anda siapkan daripada soalan muka surat 59. Jadi mari kita pindah pula kepada muka surat 60. Ini helaian kedua untuk tugasan anda adalah soalan bertulis. Jadi soalan bertulis ini kalau kita lihat ada satu soalan jadual 1 menunjukkan keputusan satu kajian tentang anggaran penggunaan tenaga elektrik bagi alat-alat elektrik berikut. Jadi kegunaan di rumah kita sama ada televisyen, mesin basuh, komputer ataupun pengerai rambut menggunakan tenaga elektrik. Jadi ada alat yang menggunakan banyak tenaga elektrik. Ada alat pula yang menggunakan kurang tenaga elektrik. Jadi ini adalah contoh-contoh bilangan kegunaan tenaga elektrik bagi setiap alat elektrik ini. Contohnya peti sejuk 400. Dia ukur dalam bentuk watt. Maksudnya 400 watt. Kalau untuk mudahkan awak, watt ini adalah unit ukuran yang kita gunakan untuk mengukur elektrik. Macam kita ukur panjang, kita ada sentimeter, kita ada meter. Kalau kita ukur duit, kita ada sen, kita ada ringgit, kita ada puluh ringgit. Jadi nak ukur tenaga elektrik, dia tak pakai ringgit, dia tak pakai sen, tetapi dia pakai watt. Jadi lagi banyak watt bermaksud lagi banyak kuasa elektrik yang digunakan. Jadi kalau dia 400 watt ni, anggap sahaja seperti kita gunakan 400 sen untuk menggerakkan satu peti ais. Ini contohlah. Bukan betul tapi contoh. Begitu juga dengan mesin basuh, televisyen, komputer ataupun mesin pengering rambut. Lagi tinggi watt bermaksud lagi banyak tenaga elektrik yang digunakan. Jadi balik-balik pada jadual 1. Jadual 1, mesin peti sejuk 400 watt. Mesin basuh 200 watt. Televisyen 200 watt. Komputer 150 watt. Pengering rambut 1000 watt. Jadi dekat sini dia nak beritahu pengering rambut adalah yang paling banyak gunakan tenaga elektrik. Manakala komputer pula adalah pengguna elektrik yang paling kurang. Ini berdasarkan daripada jadual lah ya. Okey. Soalan 1A. Apakah pemboleh ubah yang dimanipulasi? Telah kita bincangkan awal-awal dalam kemahiran proses sains. Pemboleh ubah ialah perkara yang mengubah sesuatu kajian. Ada 3 perkara yang akan mengawal kajian kita ataupun penyiasatan kita. Yang pertama dikenali sebagai pemboleh ubah manipulasi, iaitu pemboleh ubah ataupun perkara yang berubah yang kita kawal dia. Bahan ataupun perkara yang kita kawal, kita ubah-ubahkan dia. Yang kedua kita ada pemboleh ubah bergerak balas, iaitu hasil daripada penyiasatan kita. Apa yang kita siasat mesti akan mendatangkan hasil. Jadi hasil penyiasatan itu adalah pemboleh ubah bergerak balas. Manakala yang ketiga adalah pemboleh ubah dimalarkan. Pemboleh ubah dimalarkan ni pula merujuk kepada objek yang kita kawal supaya sama. Jadi lihat, manipulasi kita kawal untuk beza. Pemboleh ubah dimalarkan pula kita kawal supaya dia sama.
Jadi dalam penyiasatan ini, biasanya pemboleh ubah manipulasi ada dekat jadual saja. Dia tak pergi jauh-jauh. Jadi antara dua ini, alat elektrik ataupun anggaran tenaga elektrik yang diperlukan, salah satunya adalah pemboleh ubah manipulasi. Jadi macam mana kita nak kenal pemboleh ubah manipulasi? Balik-balik pada asal yang saya sebutkan tadi. Pemboleh ubah manipulasi adalah alat ataupun objek yang kita ubah. Adakah kita ubah alat elektrik ataupun kita ubah anggaran tenaga elektrik? Pilih salah satu. Jadi yang mana yang kita ubah? Adakah kita ubah alat elektrik ataupun anggaran tenaga elektrik? Awak dah dapat jawapannya? Antara salah satu ni, pindahkan ke ruang ini. Tak payah buat ayat panjang-panjang. Tak perlu awak tuliskan pemboleh ubah dimanipulasi ialah sekian, sekian, sekian. Tak perlu. Anda hanya perlukan tulis saja antara alat elektrik ataupun anggaran tenaga elektrik yang diperlukan. Tulis dekat ruang ni. Tak perlu ayat seperti bahasa Melayu. Kita gunakan terus kepada ayat yang kita nak buat sebagai jawapan. Pindahkan kat sini. Jadi kalau salah satu dah dijadikan pemboleh ubah manipulasi, dah tentu yang satu lagi adalah pemboleh ubah bergerak balas. Jadi asas dia, pemboleh ubah manipulasi ialah objek yang kita kawal supaya berbeza-beza, dan pemboleh ubah bergerak balas ialah hasil penyiasatan. Selalunya kita kira dan kita akan ukur pemboleh ubah bergerak balas ini. Jadi antara ni yang mana kita ukur? Dah tentu kita akan ukur watt. Jadi yang ini biasanya sesuai dijadikan sebagai pemboleh ubah bergerak balas. Anggaran ni. Tapi dia tak tanya pun kat sini pemboleh ubah bergerak balas. Cuma saya bantu awak untuk memahami situasi ini. Okey, 1B kita pindah pula. Jika 3 buah alat elektrik tambahan iaitu mesin pencetak, komputer riba dan radio disambungkan dan digunakan serentak dengan komputer, ramalkan pemerhatian anda. Jadi yang ini biasa dia nak beritahukan beban elektrik yang kita gunakan. Apabila satu switch ataupun satu plug digunakan untuk komputer bernilai 150 watt, contohnya, kemudian ditambah dengan 3 beban yang lain, iaitu alat elektrik tambahan seperti mesin pencetak, komputer riba dan radio. Dia tambah 3 lagi alat untuk digunakan pada switch yang sama. Jadi apakah ramalan pemerhatian anda? Jadi apa yang kita akan ramalkan atau apa yang kita faham tentang kejadian ini? Secara mudahnya, anggap switch itu seperti awak. Awak buat satu kerja, menggerakkan komputer. Tiba-tiba, saya berikan awak mesin pencetak, berikan awak komputer riba dan berikan lagi awak radio untuk awak kerja bersama. Jadi dah 4 barang atau 4 mesin yang perlu awak jaga. Adakah itu bagus atau tidak? Jawapannya dah tentu tak bagus sebab pertambahan bebanan kerja. Tapi, apakah ramalan pemerhatian yang boleh jadi pada switch tersebut? Kalau anda switch, anda terlebih kerja, apa jadi pada switch itu? Jadi kita dah belajar apa yang tidak bagus yang kalau kita gunakan satu switch, banyak-banyak alat elektrik. Itulah yang patut awak gunakan sebagai jawapan di sini. Switch akan sekian, 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 sekian untuk buat ayat tersebut. Okey? Kita pergi kepada 1C. Nyatakan perubahan tenaga bagi alat-alat elektrik berikut. Yang ini soalan ni. Daripada hari tu ada murid yang terkeliru atau kurang faham. Jadi sekarang kat sini ruang untuk saya berikan kefahaman kepada anda. Tenaga ini dia tak kekal. Bukan dia tak kekal. Dia tak tetap. Tenaga ini dia boleh berubah-ubah dari satu bentuk kepada bentuk yang lain. Contohnya asal dia datang dalam bentuk A, tapi dia tak boleh kekal ataupun dia akan tetap dalam bentuk A. Tenaga ini boleh berubah bentuk kepada B ataupun bentuk C. Jadi tenaga ni boleh berubah, sentiasa berubah. Jadi macam mana kita nak nyatakan perubahan tenaga? Yang mulanya kita lihat daripada mana asalnya. Kalau satu-satu alat itu datang asalnya dalam bentuk bateri, dia mesti perubahan tenaga dimulakan dengan tenaga kimia.
Kalau satu-satu barang itu adalah barangan elektrik, contoh macam komputer, TV, kita ambil plug, kita masuk dekat switch, kita petik on, maka dia perlu dimulakan dengan tenaga elektrik. Jadi oleh kerana ketiga-tiga barang kat sini adalah barang elektrik, mesin basuh, televisyen, komputer, pengering rambut, kita akan mulakan perubahan tenaga di sini sebagai tenaga elektrik. Kemudian kita akan buat satu anak panah sebagai tanda perubahan tenaga. Sebagai contoh, saya ambil pengering rambut. Pengering rambut bermula daripada switch elektrik. Jadi, tenaga yang bermula dia adalah tenaga elektrik. Berubah kepada tenaga kinetik. Kenapa pula kena ada tenaga kinetik, cikgu? Sebab di dalam alat pengering rambut tadi ada satu kipas besar untuk meniup haba panas. Jadi kipas itu akan berpusing. Jadi itulah punca tenaga kinetik. Jadi tenaga elektrik berubah kepada tenaga kinetik. Oleh kerana kipas tadi berpusing dan juga ada logam yang akan menjadi panas untuk dapatkan haba pengeringan rambut, ia akan bersama-sama dengan tenaga haba. Jadi kat situ kita akan tulis tenaga elektrik berubah kepada tenaga kinetik tambah tenaga haba. Itu asasnya. Okey, dan bunyi juga terhasil daripada pengering rambut tadi. Kita boleh tambahkan lagi tenaga bunyi sebagai penambahan. Jadi kat situ tenaga elektrik berubah kepada tenaga kinetik tambah tenaga haba tambah tenaga bunyi. Contohnya lah, jadi kat sini kita ada mesin basuh, televisyen, komputer, pengering rambut. Buatlah perubahan tenaga di ruangan ini. Ingat, apa sahaja yang ada bergerak adalah tenaga kinetik. Apa sahaja datang daripada kekenyalan getah ataupun spring adalah tenaga keupayaan. Yang datang daripada bateri, tenaga kimia. Datang daripada makanan adalah tenaga kimia. Ini adalah akar untuk kefahaman berkenaan dengan perubahan tenaga. Dan akhir sekali, apakah kaedah penjimatan tenaga yang berhemah, yang bijaksana lah, yang bagus, boleh diaplikasi dalam situasi di atas. Jadi, bagaimana kita nak menggunakan tenaga tadi dengan bijaksana? Biasa ni mak selalu ajar kita kat rumah. Kalau kita lepas nak guna barang, apa yang patut kita lakukan? Kalau kita tak ada dalam bilik, patut ke kita gerakkan kipas ataupun kita nyalakan lampu? Nanti tuliskan dekat ruangan jawapan ini. Itu saja berkenaan dengan dua latihan yang perlu anda lakukan. Muka surat 59 dan 60. Saya dah berikan bimbingan. Dengar 2 atau 3 kali video ini untuk bantu awak membuat jawapan. Okey? Semoga bermanfaat kepada anda. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.